Okey, sekarang ni kita dah siap buat wiring oleh Mr. Z Evans. Okey. Aku gila. Okey, sekali lagi. Okey, kita ambil. Okay geng, Assalamualaikum and have a nice day. Okay, alright, so hari ni aku nak pergi KL. So tengok sekarang ni apa tu, hujan pula. So berhenti sekejap. Sekejap lagi nak sambung jalan. Ada projek sikit saya nak buat hari ni. So nantikanlah projek tu. Alright, so jom kita gerak dululah sebelum hari semakin lagi gelap. Let's go. Projek apa yang akan aku buat, korang tunggu je lah nanti. Alright, so tadi hujan. Aduhai, tapi tak apalah, hujan tu rahmat Tuhan, ya tak? Kita berhenti sekejap lah demi keselamatan. Bukan tak boleh nak lalu redah je, boleh je, tak ada masalah kan? Tapi demi keselamatan kita berhenti lah sekejap kan. Okay, hujan pun dah reda, hari pun dah panas, kita pun gerak lah. Okay, jom, let's go. Kita sekarang ni dah sampai dekat KL, dekat Ampang lah. Alhamdulillah. Tapi tengok depan tu memang nak hujan dia cerita dia. Dah nak hujan dah cerita dia. Okay geng, so sekarang ni aku dah sampai dekat ni KL. Tapi lagi, kalau tengokkan map, aku lagi 5 minit lagi 5 minit nak sampai ni. Boleh pula kau tengok tu, hujan dia punya lebat dia. Aduh, baju hujan ada ni. Tapi itulah, 5 minit je lagi nak sampai. Kau pakai baju hujan nak lalang sampai, lepas tu buka balik. Alah. Tapi tak apa, kita tengok dulu. Kalau hujan ni sekejap, boleh dah tunggu sekejap. Tapi tengok gaya macam lama ni. Harap-harap tak lama lah. Alamak geng, betul-betul lebat ni. Korang boleh tengok ni. Bawah ni ada sungai pula sini. Betul-betul lebat ni, air mencurah-curah ni. Okay geng, so alhamdulillah aku dah sampai dah ke tempat yang aku nak buat motor ni. Tiba. Ni dia orangnya. Ni orang-orangnya. Okay, so sekarang ni kita projek nak pasang charger. Charger motor. Lebih senang kalau tengah buat job Grab ke. So nak pasang dekat sini. Kalau korang nampak lah. Okay. Alright, so buka ni dulu lah. Okay, sekarang ni yang ini proses untuk buat wiring. Yang ni aku sekarang ni nak tebuk set ni lah. Untuk masukkan binatang ni, binatang harian ni. So gunakan kilat. Kilat daripada jijik. Okay, proses kita tebuk dulu. Senang ke tu? Betul lah. Bagus lah beli kilat ni. Boleh buat review ni. Boleh buat review ni. Okay, so sekarang ni kita dah tebuk lah, dah pasang. Tapi wiring belum lagi lah. Macam ni lah kejadian dia dari belakang. Depan sini, lepas tu baru masuk dia punya lock. Masuk sini. Itu aja, simple, tiba. Cakap macam senang buat. Tengok. Buat tengok. Mentang-mentang nak cut je lagi. Part tu nak cut, kau main lagi kawan. Okay, dah lock kat sini lah. So macam ni lah. Yang ni untuk USB. Tak tahu lah, dia kata fast charging. Kat sini nanti dia ada screen lah untuk work dia. So ni untuk type C. Ini untuk USB. Okay, so sekarang ni wiring sana dah siap. Kita pasang lah sekejap lagi. Apa lagi tunggu, jom sana. Okey, sekarang ni kita dah siap buat wiring oleh Mr. Z. Okey. Aku gila. Okey, sekali lagi. Okey, kita ambil.
Okey, sekarang ni kita ambil wiring daripada kunci. So yang ini merah ni adalah wiring daripada bateri direct. So yang ini keluar yang apa, wiring yang keluar lah. So kita terus connect dengan yang USB charger ni tadilah. So tadi kita dah buat dah test. So sekarang ni kita nak test cas ni fungsi ke tak fungsi. Wiring man ni lah orang dia, ZBrush Studio. Okay, jom kita try untuk charging pula. Kita try. Kita pasang dulu, kita tengok, touch dulu dekat ni body. Wah, ni so dah ada, dah on dah. So sekarang kita try pucuk USB, charging ke tak. Function shoot. Mantap. Fast charging, betul-betul lah fast charging, dia tak tipu lah. Biar dia tu start. Kita dah berkali. Dah betul. Oh, sekejap. Fast charging dia. Baik dul. Nice. Okay, sekarang ni kita dah siap. So kita nak pasang balik kaset dan siap lah kerja kita. Okay, jom, let's go. Okay, so alhamdulillah siap juga pemasangan fast charger ni. Dan situ ada screen untuk monitor bateri punya watt. Watt bateri lah. Okay, standard untuk motor Kapcai ni biasanya 12 watt. Dan kalau kita dah on motor, dia akan naik lah dia punya watt tu, mungkin ke 14 ataupun 13, around macam tu lah. Okay, so sekarang ni kita nak try, tadi kita dah try pada handphone Android. So sekarang ni kita nak try yang untuk iPhone punya lah. Dia kata fast charging kan, so kita nak try lah. Okay, kita on dulu. Okay, so kat sini kita dah nampak dah dia punya watt tu dah naik pada 13. So yang ini memang function teruk sebab dia punya ada screen untuk monitor kita punya bateri lah. Memang function teruk. Dia ada dua lubang, USB dengan untuk iPhone. Yang sekarang ni iPhone kan dia akan keluar untuk Type C. So kita direct kat sini lah, kita try. Dia ada dua port. Okay, masuk sini kita try charge handphone. Okay, ngam. So ada sini ada charging. So kita nak tahu fast charging ke tak, kita pergi kat setting. Kita tengok bateri. Okay, biasanya kalau macam charging biasa yang bukan fast charging dekat sini dia akan tulis low charge. Tapi kalau fast charging dia akan tulis charging saja. So kat sini memang fast charging untuk handphone Android tadi kita masuk yang dekat USB. So dia akan keluar dekat dia punya dekat depan tu dia akan keluar fast charging. Right. So yang ini iPhone pun sama, dia keluar now charging. So memang fast charging ni. Right. So memang function. Benda murah je geng, tak sampai RM20. Mudah macam tu lah. Right. So alhamdulillah dah siap. Oh, senang nak charge. Kat mana-mana pun kita boleh charge handphone. So tak payah lagi nak bawa power bank. Kadang-kadang power bank ni berat lah. Right. Okay, jom settle. Okay geng, so alhamdulillah siap juga pemasangan charger untuk motor ni. Charger handphone, charger motor pula. Charger handphone saya pasang dekat bawah ni lah. Alright. So charger ni siap datang sekali dengan meter untuk watt bateri. So boleh monitor lah bateri low ke tak low ke. So boleh monitor lah. Waduh, bising betul. So sekarang ni saya dah on the way nak balik. So alright, rasanya video sampai di sini saja. Nanti jumpa lagi di next video and the next project. Alright. Assalamualaikum. Bye bye.